Ke ni yang harta jangan main. Betul tak? Dalam bab lain pada harta kita juruh lah ke. Faham? Tapi kalau dalam bab piti, awak pakai serban, cabut serban. Faham? Awak pakai ridak, cabut ridak. Awak pakai jubah, cabut jubah. Faham? Jangan main. Itu ujian yang paling besar. Harta piti tu, atu yang paling ngosek kali. Nak banding dengan atu toyo, atu penangga, atu laswe, atu putianak, atu kopek. Kau mana bisa kali? Piti. Atu piti. Faham? Pasal apa? Pasal atu tu kita jarang jumpa dah. Dulu yang masuk di hutang Bukit Besar jumpa seekor dua atu. Lari habis dah. Masa buka highway itu dah. Tahun 2016 ada lagi atu duk main. Ni tak ada 3 ekor depan ni. Ni tak ada dah. Kejut dengan rezek je. Faham? Semua lari habis. Tapi atu pitih habis orang kampung kena. Menteri kena, raja kena. Apa dah? Orang politik kena, rakyat kena, ustaz kena. Ngosek belaka. Tengok orang sakit haji ni bela atu. Dia kuring tinggal tulang dengan kulit, tapi gagah tak? Gagah tak? Gagah, wah suara. Dah dia bangun dah, suara macam gasi. Panggil Tok Bomo, panggil ustaz, mari buang atu. Jadi dok gok selalu. Sebab apa dia jadi gagah? Atu tu duduklah tubuh dia. Faham? Sebab tu piti tu atu. Tengok kalau orang tak ada piti, jalan mana? Nunduk dah. Gitu dia orang ambil piti saka 38,000 duk lah kocek. Gitu jalan. Jadi gagah piti dia lah kocek. Atu tu.